Dia post dirinya sendiri ke seberang dunia sebab nak jimat tambang kapal terbang, tapi rancangan dia bertukar tragedi dan jadi pengajaran untuk semua. Ini Brian Robson. Tak ada hujan, tak ada ribut. Tahun 1965, masa tu dia 19 tahun, tinggal di Australia. Dia rindu nak balik kampung dia di UK. Tapi dia tak cukup duit nak beli tiket kapal terbang. Satu hari, dia ternampak iklan syarikat penghantaran Thomas bertulis, kami boleh hantar apa saja ke mana saja. Dari situ, dia dapat idea berfikir di luar kotak. Dengan bantuan dua kawan, dia masuk dalam kotak kayu untuk dipost ke UK. Kotak tu ngam-ngam muat untuk diduduk cangkuk. Dalam kotak tu, dia bawa bagasi, satu botol air dan tukul besi untuk bebaskan diri bila sampai nanti. Mereka agak-agak perjalanan tu maksimum akan ambil masa 22 jam. Santai je bro. Oh tidak. It was at this moment Brian tahu dia sudah silap. Sebab pertama, kotak tu dihantar terbalik. Kedua, penerbangan tu tertunda. Dan ketiga, penghantaran tu tersilap laluan. Suwe doh. Sepatutnya ke UK tapi dihantarnya ke US, Amerika. Masa pun terus berlalu. Si Brian pun dah nyawa-nyawa ikan. Selepas 96 jam terperap, akhirnya dia terdengar suara orang. Dia pun jerit sekuat hati. Help! Bila pekerja gudang buka, terkejut dia jumpa manusia. FBI datang tangkap dia, ingatkan dia spy. Tapi bila tahu dia cuma remaja 19 tahun yang hampir mati sebab nak jimat tambang, mereka tak kenakan apa-apa tuduhan. Sebaliknya mereka belikan dia tiket kapal terbang, hantar dia balik ke UK.